Assalamualaikum dan selamat datang. Kali ni, jom kita sama-sama susun satu jadual amalan yang boleh bagi kita rasa tendang dan paling penting, bantu kita untuk terus konsisten. Kita akan lihat macam mana satu rutin yang simple tapi teratur boleh jadi panduan rohani kita dalam hidup yang sentiasa sibuk ni. Ini soalan yang selalu bermain kat fikiran kita kan? Kita semua nak rasa lebih dekat dengan Tuhan. Tapi cabaran paling besar, macam mana nak kekal konsisten dengan kerja, keluarga, macam-macam lagi. So, kat mana kita patut mula sebenarnya? Kuncinya kawan-kawan adalah dengan membina satu rutin yang betul-betul tersusun. Dan pendekatan yang kita akan bincangkan ni, dia fokus pada satu waktu yang sangat-sangat istimewa, iaitu waktu keemasan sebelum masuknya waktu subuh. Okey, ni konsep utama dia. Daripada kita buat amalan sikit-sikit sepanjang hari, apa kata kita kumpulkan semua sekali dan buat dalam satu blok masa yang khas. Yap, betul-betul sebelum subuh. Cara ni sebenarnya bantu kita untuk dapatkan fokus dan momentum yang padu untuk mulakan hari. Baik, sekarang jom kita bedah siasat satu per satu. Apa sebenarnya amalan-amalan teras yang jadi tulang belakang jadual ni? Benda yang kita akan buat setiap hari, tak kiralah Ahad ke, Sabtu ke, setiap hari. Secara asasnya, ada 5 amalan teras yang membentuk nadi rutin harian kita ni. Kita ada bacaan Al-Quran, istighfar, selawat Jibril dan 2 zikir khas, Ya Syakur dan Ya Bari. Jom kita tengok satu-satu. Yang pertama dan yang paling utama, membaca Al-Quran. Target kita, 1 juzuk setiap hari. Kalau kita disiplin, insya-Allah, setiap bulan kita boleh khatam Al-Quran. Bayangkan betapa rapatnya hubungan kita dengan kalam Allah nanti. Seterusnya, istighfar. Bukan sikit-sikit, tapi 1000 kali. Ini macam proses kita cuci hati, minta ampun atas segala silap, supaya kita boleh mulakan hari dengan jiwa yang bersih dan ringan. Amalan yang ketiga ialah selawat Jibril. Yang ini pun sama, 1000 kali. Selawat ni kan tanda cinta dan rindu kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ini usaha kita untuk sentiasa rasa dekat dengan baginda. Lepas tu kita teruskan dengan zikir Ya Syakur, juga 1000 kali. Anda tahu tak Ya Syakur tu maksudnya apa? Ia bermaksud yang maha mensyukuri. Jadi bila kita ulang-ulang, kita sebenarnya tengah melatih hati kita untuk jadi lebih bersyukur. Dan amalan harian yang terakhir, zikir Ya Bari. Ya Bari ni bermaksud yang maha merancang. Yang menariknya, zikir ni tak sama macam yang lain. Kita cuma baca 40 kali je. Jumlah yang lebih sikit, tapi penuh dengan makna yang tersendiri. Okey, kita dah selesaikan bab amalan harian. Sekarang, jom kita tengok pula amalan mingguan. Ia macam satu bonus istimewa yang akan bagi kilauan ekstra pada permulaan minggu kita. Slide ni tunjukkan struktur jadual kita dengan sangat jelas. Sebelah kiri tu, rutin malam yang kita buat setiap hari, tak pernah tinggal. Sebelah kanan pula, amalan tambahan waktu siang, tapi ia khas untuk hari Isnin sahaja. Jadi, apa amalan istimewa hari Isnin ni? Ia adalah solat sunat duha sebanyak 12 rakaat. Waktu yang dicadangkan adalah sekitar pukul 10.30 pagi. Ingat ya, yang ni khas untuk hari Isnin sahaja. Okey, sekarang mungkin ada yang tertanya-tanya, berapa banyak masa yang diperlukan untuk buat semua ni? Jom kita cakap pasal komitmen yang terlibat. Secara puratanya, rutin harian sebelum subuh ni akan mengambil masa antara 2 hingga 3 jam setiap malam. Ya, ia memang satu tempoh masa yang agak signifikan yang kita khususkan hanya untuk ibadah. Tapi, penting untuk kita tengok dari sudut pandang yang betul. 2 atau 3 jam ni, jangan anggap ia sebagai beban. Anggaplah ia sebagai satu pelaburan harian yang sangat berbaloi untuk ketenangan jiwa kita, untuk diri kita sendiri. Jadi, macam mana semua ni nampak bila kita gabungkan sekali? Jom kita tengok rangkuman penuh jadual ni, supaya kita semua dapat gambaran yang lebih besar dan jelas. Dan inilah dia, rangkuman penuh jadual kita. Nampak kan? Semuanya tersusun kemas. Bahagian atas tu senarai amalan harian sebelum subuh, lengkap dengan bilangannya. Dan bahagian bawah tu amalan mingguan khas kita, solat duha pada pagi Isnin. Mudah untuk dirujuk? Okey, kita dah tengok keseluruhan kerangka kerja amalan ni. Sekarang, soalan paling penting kembali kepada anda. Untuk membina sebuah rutin yang hebat, ia sentiasa bermula dengan satu langkah kecil. Jadi, apa agaknya langkah pertama yang anda akan ambil?